Bukan aku ajak pasangan aku, jom kita tonton, kita nak kahwin besok kita sama. Salah tu. Yana. Yana, okey Yana, saya nak tanya tau Yana, patut ke majlis perkahwinan lelaki bayar semua ataupun 50-50? Ikut pasangan tu jugalah. Kalau perempuan macam nak bayar juga boleh je. Saya rasa lebih elok 50-50 lah. Sebab baru sehidup semati. Yeah. Bukan aku ajak pasangan aku, jom kita tonton, kita nak kahwin besok kita sama. Salah tu. Kalau perempuan boleh menerima kau macam tu, baru kau teruskan. Boleh pula. Bagi saya lah, personally saya rasa kena 50-50 tak. Nak susah sama-sama, nak senang sama-sama kan. Bagi saya nak 100% lelaki tu sudah tak valid lah sekarang ni. Tapi ada je orang nak rasa patut lelaki 100% kan. Macam belah perempuan kan, macam bersanding belah perempuan kan. Yang tu perempuan lah. Lepas tu kalau belah lelaki lah. Macam tu saya rasa lah. And kalau nikah semua lelaki lah. Dengar tu kepada lelaki di luar sana, nak kahwin kena kumpul duit, okey?